Pagi ni Bonda Rozita Ibrahim buat sarapan nasi goreng ikan lunak. Caranya, cili api ni dimasak dulu, ikan lunak dihancur-hancurkan, rasanya lagi sedap. Tak perlu letak ikan bilis. Hari ni Bonda makan pula masak nasi goreng ikan lunak. Caranya macam ni. Cili api ni dimasak dulu, ikan lunaknya dia hancur-hancurkan. Rasa dia lagi sedap. Ni sayur dia, kondimennya. Gitu. Ikan bilis tak payah. Ikan lunak ni lagi sedap buat nasi goreng. Nanti lastnya letak telur. Dah lepas letak tu, letakkan kacang. Letak ni carrot besar-besar. Saya kalau masak nasi goreng, saya suka banyak lauk. Gitulah. Pecahkan telur. Macam ni? Pecah je terus. Ni pandai masak ke tidak ni? Harap muka je lawan ni. Pecah telur pun tanya. Ya, macam itu. Satu lagi. Sebelah lagi. Letakkan nasi ni. Sedap. Sumpah sedap nasi goreng ikan lunak. Anda nak rasa kan? Anda buat sendiri. Ni nak sedap lagi letak bunga kantan.